Alhamdulillah rezeki. Oh, yang tu? Ni sedu Kupang, ada orang main Kupang pada. Oh, Kupang. Banyak orang. Pasal percobaan. Ikan. Ibu kata ada ikan. Ikan talang. Ikan talang. Mana ikan talang? Ini yang dikatakan usaha tangga kerjaan. Apa dapat ikan? Cik Na duduk termenung apa tu? Hujan. Baju pakai semua siap dah. Nak keluar tak boleh. Kita kan naik motor. So hari ni kami nak ride lah, tapi hujan sikit hari ni. Walau macam mana pun kita akan bergerak sekejap lagi. Assalamualaikum. Hari ni Cik Na dengan Cik Bob, sebenarnya Cik Bob lah, Cik Na beli jala, praktis menjala. So rasanya Cik Bob tak pernah lagi lah untuk menjala, tapi masa dulu-dulu tu adalah sekali dua. So hari ni kita akan praktis menjala di Pantai Merdeka. Gunung Jerai kan tu? Gunung Jerai. Okey, Pantai Merdeka berlatar belakangkan Gunung Jerai kat sebelah kanan. Sebelah situ Tanjung Gawai. Kawasan ni banyak pemancing ya. So petang-petang macam ni memang ada grup-grup peminat-peminat mancing di sisir Pantai Merdeka ni. Ikan apa dek? Ikan gerut-gerut. Oh ada. Oh dapat gerut lah. Merah. Ikan. Ni gampang boleh makan tu? Tak tahu, kata gerut musang ada pakcik tu kata tadi. Oh. Ni yang makcik dengan pakcik nak pergi menjala. Kami ikan tak kenal. Ni bawa jala ni. Ada sahabat kita menjala juga kat sini. Ada nelayan-nelayan pantai sedang mencari kerang dan juga tahan ikat di kawasan ni. Kalau kita boleh nampak juga ada lagi nelayan. Ini nak mencuba menjala. So tak pernah menjala lagi. Pernah menjala pun dulu-dulu lah. Lama sangat. So hari ni hari kita cuba nasib di Pantai Merdeka. Boliao. Boliao. Wah. Pandai juga. Cik Bob kita ni menjala. Nasib baik. Oi. Dah jala batu lah pula. Jala udang dapat ketam. Jala udang dapat ketam. Serba guna ni jala ni. Ada udang? Ada udang tak? Yang tadi ya tu. Hari ni tak ada rezeki. Tak ada rezeki lah nak makan ikan. Jom kita ke depan. Esok kita pergi ke Pulau Sayak pula. Yang pakar tu bagi tunjuk ajar lah. Yang ni tak pakar langsung. Tapi boleh juga menebak. Tak ada. Tiada. Tiada kosong. Jalan kosong.
kosong juga. Dah give up belum? Ini baru training. Tak ada give up. Cik Bob ni dalam kamu tak ada give up. Ini baru training. Tapi penat dah sorang. Nak ke jalan memberat dah rasa. Aduh. Kami pun menginap dekat sini je. Tak apalah, Cik Bob nak apa? Nak menjala pun sampai ke maghrib pun. Tak lagi masuk azan maghrib kita baliklah. Dekat je kita menginap tu. Punyalah nak menjala di laut ni. Padahal laut dekat rumah tu ada je. Kalau boleh. Kembang elok dah jalan. Cantik dah. Wah. Ini kalau nelayan pantai tengok ni dia gelok ah. Ada ikan. Ibu kata ada ikan. Alhamdulillah. Kita tengok ikan apa? Kita tengok ikan apa? Hasilnya Allahu Akbar. Ada ikan. Alhamdulillah. Wah, ini yang dikatakan usaha tangga kejayaan. Ikan talang. Ikan talang. Talang? Ikan talang. Anak ikan talang? Anak ikan talang. Ini yang dikatakan usaha tangga kejayaan. Ambil ni. Ini depo. Apa dapat? Apa dapat ikan talang? Wah. Anak talang? Anak talang. Ya Allah. Allah ya Allah. Tuh. Usaha tangga kejayaan. Itulah. Cuba tunjuk je Bob sikit. Ada kamera. Mana tu? Kata-kata untuk petang ni. Cik Bob. Dapat sekop anak ikan talang. So hari ni kita penutuplah di Pantai Merdeka ni. So besoklah kita pergi ke pantai apa? Pulau Sayak. Pulau Sayak. Kita cuba nasib di sana pula. Hiking ke atas? Sini ada aiskrim Abang Zack. Aiskrim cedok. Abang Zack. Ya. Besar ni ya tadi? Tu tukar. Ni apa ikan apa? Loban. Loban. Ni dia dapat loban. Loban dengan anak talang. Kita dapat besar sikit pada tu tadi. Tu tukar mana? Tukar. Tak buang. Apa dapat ikan? Loban. Ikan loban. Aduh, tadi kalau himpun-himpun tu mesti ada banyak. Loban besar pula. Bukan loban ni. Ini bukan loban. Ini apa? Ini apa? Himpun tengok kita dapat banyak mana? Apa? Apa dah? Aduh, jenuh ni kalau ni tak tahu dapat ikan apa. Ramai sangat bawah ni. Dalam pulau Sayak. Nak menjala. So tak boleh lah hari ni nak menjala di Pulau Sayak. Ni satu port yang memang selalu orang menjala di sini. Tapi air tak pasang pagi ni. Air surut. Jadi kita akan patah balik lah. Assalamualaikum. Adik orang cari siput ke kat sini? Dia ikut laluan mana? Naik bot. Jenis cengkerang yang dapat.
Yang ni siput sedu ni. Yang ni dia panggil pohon ayam orang ni. Oh ayam Oh, yang tu? Ni sedu. Kupang, orang panggil kupang mana. Oh, kupang. Oh, banyak mana? Boleh lah. Makan Bawa- Ada ayam ada. Tambang bot RM1 nak pergi situ. Ni Oh RM3. dapat besar ni bodoh ni. Tu scallop. Oh, Area ni, area. yang dalam tu yang scallop tu, yang dalam. Tahu. Di dalam dia tu ada benda yang putih kan. tahu. Pakai skillet tu kan. Ramai pengunjung yang datang di Jam 2 jam lagi. kat Pulau Sayak. Bob, dapat kawan baru ah. Buat orang tikam batu. Tikam batu, kawan dia tikam batu. Orang tikam batu. Masa bercinta dulu Pantai Merdeka lah. Jalan menunduk je. Tak. Give up lah ke? Jom ah. Jom nak mandi-mandi lagi. Suasana pagi di Pantai Merdeka. So air belum pasang. Dijangka pasang besar pukul 4. Jadi cukuplah untuk training, latihan untuk menjala di pantai. So jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa untuk like, share and comment. Dan yang paling penting adalah subscribe. Terima kasih semua sahabat. Assalamualaikum.